Okey, mari kita kenali sedikit tentang CVT transmission. Di sini ada CVT, ini biasa kita dengarlah kan. Kemudian DCVT, yang ini agak moden, ini konvensional. Tapi apa yang disebut di sini DCVT dan CVT ini adalah wet type CVT. CVT ini ada dua jenis, wet type CVT dan dry type CVT. Okey, kalau mau tahu tentang DCVT, kita boleh tengok video ni. Okey. Cuba type di Google Direct Shift CVT. Okay, inilah maksud bagi akronim DCVT, iaitu Direct Shift CVT. Jadi kenapa CVT transmission yang ini kita panggil wet CVT? Sebab dia direndam. Semua komponen ini direndam dalam ATF. Okay, so wet ni maksud dia basah. Okay, pergi ke channel ni, Road Trip Revival. Okay, dan kita pada durasi ke 0.58 saat ni. Okey, cuba perhatikan di sini. Ini adalah transmisi CVT dry type, okey, yang kering, tidak direndam dalam minyak. Yang ini kita boleh letak gear di N. Tiada gear P untuk transmisi seperti ini. Cuba perhatikan gear lever ni, okey. Ada N, AV dan AR. Okey, tidak tahulah apa maksud AV, maksud AR ni kan. Tapi dia ada N, neutral. Okey. So transmisi jenis inilah, okey, dry type CVT inilah yang kita boleh letakkan gear di N. Inilah basic CVT yang korang pertahankan gear di N tu. Inilah ni.